Okay, buat ni untuk apa sebenarnya? Buat ni tahun ni anniversary yang ke-31. Oh. So 21 bulan ni cukuplah 31 tahun wedding anniversary. So ni macam hadiah pada isteri lah. Oh, so okay, sweet. Nampak puas hati lah. Jahitan kemas. Dinding ni pun dia ganti baru. So hari tu ambil warna gelap lah. Light brown punya ni. Nampak ada kontras lah. Cantik lah. Tengok dia buat kemasan. Saya hantar semalam dah siap hari ni. Sebelum ni full ada. Tapi dah lama dah. Sejak beli kereta ni. So dah mula koyak, ada koyak-koyak tu. Isteri saya pakai dah tak berapa sedap lah. Anak-anak naik dah tak sedap. Dia orang kata buat baru lah. Lepas tu adik ipar saya pun buat kat sini. So dia kenalkan saya tempat ni. So alhamdulillah lah. Kita merge itu. So hari tu nak tukar tatuk merah pun tak payahlah kata. Mula-mula nampak macam sporty sangat. So untuk selamat pakai macam lebih kurang dulu. Cuma benang je ada kontras. InsyaAllah balalah. Kata tadi saya diberhamkan ada 3 tahun warranty. So bagus lah. First impression tu nampak bagus lah, nampak cantik lah.